Kampung Air Dingin tu dia nama kampung. Ini ada ikan gulai yang paling famous tu ikan gulai. Ikan gulai, ayam pedas, daging goreng, daging kerutuk pun ada. Nasi dagang ikan, nasi dagang ayam, nasi dagang daging kerutuk, nasi kerabu laksam. Lepas tu dia ada nasi empit kuah kacang, sate 2 cucuk, dalam ada nasi empit. Memang kita import khas daripada Kelantan untuk warga Kelang. Kampung Sungai Minat. Kuih pun kita import daripada Kelantan yang sebelah sini dah banyak dah habis. Ada lompat tikam, ada pulut pagi ada. Okey, kita buka pukul 7 Sabtu Ahad dengan public holiday. Yang bagus dia public holiday tu, kita ada nasi tompang tu macam KLCC tu. Sebenarnya, niat asal keluar rumah tadi nak pergi jogging je. Konon nak bakar kalori. Tapi itulah, tengah lalu tepi jalan, ternampak pula gerai jual makanan original Kelantan ni. Terus tersinggah dan beli. Alang-alang dah beli, kita buat review sikit kat rumah. Yang pertama ni, saya beli nasi belauk. Kuah gulai dia bagi asing dalam plastik, kita curah bagi banjir sikit. Nampak pekat kuah dia. Yang bungkusan kedua ni pula, saya beli nasi dagang. Memang rambang mata tengok lauk banyak tadi. Sama juga, kita tuang lauk dia atas nasi. Bau rempah gulai dia masa buka ni pun dah cukup memikat selera. Okey, masa untuk merasa. Bismillah. Rasa gulai dia memang kena. Rempah dia cukup, tak terlalu pedas, ada rasa lemak-lemak manis sikit. Memang kena dengan tekak. Nasi dia pun lembut. Bila gaul sekali dengan kuah pekat macam ni, memang layan. Memang puas hati. Tak sia-sia jogging bertukar jadi misi cari makan. Kalau korang jumpa gerai ni, wajib try. Memang power rasa dia.